Beb, panas gila weh. Boleh tak aku tumpang bilik kau jap? Kipas aku rosak lah. Ha, Sarah. Tak apa, masuklah. Banyak pula barang kau. Mana ada banyak? Biasa je ni. Kenapa cabut charger laptop aku ni? Kan aku tengah cas. Alah, kejap je. Tak payah berkira sangat. Kau makan apa tu? Macam sedap je. Sedap tapi pedas weh. Kau kan tak makan pedas. Hmm. Weh, Sarah, ada kat sini lah rupanya. Patutlah ada kipas. Aku nak jual juga ah. Nah. Nah, tak tahan. Kenapa bagi aku ni? Aku nak buat kerja atas meja lah. Lah, hari hat lah, Sat. Tengok, laptop pun suruh hari hat. Korang ni, tengok laptop aku dah mati. Semua tempat korang ambil. Aku nak buat kerja kat mana? Kau duduk je lah kat katil tu. Menyusahkan lah kau ni. Pedas gila, weh. Wow. Aku bawa makanan lah. Dah datang dah dia ni. Oh, makan tak ajak Kau ni main rampas je. Tak ada. Aku datang, aku tengok, aku punya. Asal babe, cari kita orang ke? Aku bukan cari korang pun. Aku datang cari makanan, cari kipas, katil. Weh. Besar juga katil tu. Ish. Apa ni? Kau pindah bilik lain je lah. Biar kita orang je bilik ni. Kenapa pula aku nak kena keluar? Ni kan bilik aku. Ish. Kau duduk je lah situ.